Halo, selamat petang. Saya Auta Singh, nombor handphone saya 0178722230. Tadi saya ada tengok ini video oleh Datuk Seri Dr. Azman, CEO Perkeso. Dia umum satu skim perlindungan 24 jam. 365 hari setahun untuk pekerja, semua pekerja di Malaysia. Ini satu skim yang bagus, yang dulu menjadi masalah besar kepada banyak pekerja. Bila berlaku kemalangan di luar waktu bekerja, masa cuti, dia tak boleh claim. So, saya mau ucap jutaan terima kasih kepada Perkeso dan juga Datuk Seri Dr. Azman kerana telah luluskan skim macam ni untuk semua pekerja di Malaysia. Saya harap lebih banyak pengumuman macam ni dapat dibuat. Saya juga akan share dalam saya punya Facebook. Saya ambil peluang ni kerana dulu selalu saya gasak sama Perkeso lah, kerana tak prihatin dengan nasib pekerja. So ini ialah satu contoh, satu improvement lah, satu pertambahan bertambah baik oleh Perkeso untuk pekerja di Malaysia. Saya mau ambil peluang ni, mau ucap lagi sekali jutaan terima kasih. Saya juga bagi pihak rakyat Malaysia, pekerja-pekerja di Malaysia, rayu kepada Perkeso untuk ambil kira jugalah. Ada pekerja-pekerja yang sudah 60 tahun pencen, 1 hari, 2 hari atau seminggu selepas dia pencen dia jatuh sakit dah. Please consider diorang jugalah untuk diorang punya claim. Pasal diorang punya claim banyak kena tolak. Dan ada juga kes-kes yang kaki kena potong kencing manis, di mana you punya skim, I pun lupa nama dia lah, skim bantuan tu tak dapat diluluskan. Diorang bagi artificial leg untuk dia terus bekerja, sehingga tempat yang letak itu kaki palsu tu pun reput kerana kencing manis sampai dia punya pinggul kena potong. So kes-kes macam ni memang orang yang menghadapi ini mengalami kencing manis ni, bagi dia orang pencen, pencen ilat lah, permohonan pencen ilat, kasih lulus sajalah. Tak payah itu susahkan orang turun naik. Lembaga rayuan 1, lembaga rayuan 2, lembaga rayuan ketiga macam tu. Jangan susahkan rakyat. Saya tengok, saya dengan mata sendiri saya nampak banyak pekerja yang diorang yang tak ada kaki tangan, diorang terpaksa turun naik pejabat Perkeso negeri atau HQ diorang untuk mendapatkan bantuan. Kalau boleh adakan klinik-klinik ataupun adakan roadshow di seluruh negara seperti yang saya cadang dulu. Jemput semua penyumbang Perkeso yang tidak sihat atau menghadapi penyakit, tak dapat bekerja, datang sana, you orang tolong dia macam mana, isi borang ke apa ke, bantu dia orang untuk menikmati pencen ilat. Itu saya rayulah kepada Datuk agar benda ni dapat dilaksanakan dengan kadar segera lah. Di setiap negeri buat roadshow untuk bantu. Kerana kebanyakan orang-orang yang perlukan pencen ilat ni dia tak berpelajaran lah, pendidikan dia tak cukup tinggi lah. So dia orang pun tak berapa faham, and then perlukan bantuan pegawai-pegawai untuk bantu. And yang terakhir tu saya dipahamkan pihak Perkeso pun banyak menyediakan tempat-tempat pusat rehabilitation lah untuk kes-kes mangsa-mangsa yang kena stroke tu kan. Tadi saya sudah tertinggal lah, mangsa stroke pun kalau boleh bagi dia orang pencen ilat. Dan bila dia sudah okey, dan you boleh tarik itu pencen lah supaya dia boleh bekerja balik lah, kerana dia sudah boleh mula kerja. Tapi itu pusat-pusat rehabilitation di seluruh negara tu kasih umum dengan kekerapan, pengumuman tu mesti kerap lah supaya orang boleh tahulah. Yang paling penting ialah itu roadshow lah. Masa roadshow pun you boleh beritahu, okey, siapa kena stroke boleh datang ke sana, free lah, free untuk itu buat itu exercise rehabilitation. Okey, sekian, terima kasih sekali lagi, terima kasih pada Datuk Seri Dr. Azman. Sekian, terima kasih.